Kenapa dekat kotak rokok jelas-jelas tunjuk gambar risiko dan dah bagi tahu rokok bahayakan kesihatan, tapi orang masih hisap juga? Okey, pertama sekali sebab rokok ni dia menyebabkan ketagihan. Sebab dekat rokok ada nikotin. Dan bila dah ketagih, sometimes kita dah tahu benda tu dosa, dah tahu benda tu haram, dah tahu benda tu boleh risikokan kesihatan kita, tapi kita masih tak mampu tinggalkan. Sebab apa? Sebab dah ketagih. So nak tak nak, kalau siapa-siapa yang diuji dengan ketagihan rokok dan korang nak berubah, korang kena usaha untuk lawan dan rawat ketagihan tu sebelum korang punya paru-paru rosak, sakit jantung dan pelbagai lagi penyakit yang datang. InsyaAllah kalau korang bulat dan tekad, Allah akan bantu. Dan saya nak suggest, kalau korang diuji dengan ketagihan rokok dan nak berubah, korang boleh guna inhaler nasal stick ni, which is dah ada kelulusan KKM. Korang just sedut dekat hidung, senang je guna benda ni. Dan inhaler nasal stick ni boleh bantu korang kurangkan ketagihan rokok dan insyaAllah boleh tinggalkan rokok total. Korang tengoklah feedback real dekat TikTok Shop Review ni. Ramai yang dah berjaya tinggalkan rokok, dah berhenti rokok selepas lazimi gunakan inhaler nasal stick ni. So tekan beg kuning, harga pun tengah murah sekarang ni. Saya sangat suggest korang boleh beli untuk diri korang, ataupun korang boleh beli untuk kawan korang ke, suami korang ke, isteri korang ke yang diuji dengan ketagihan rokok ni. Semoga berjaya meninggalkan ketagihan rokok. Assalamualaikum.